أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kali kita syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berikan nikmat dan rahmat pada kita, dan jangan lupa salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Nabi akan bantu kita nanti akhirat nanti. Ingin saya nak mai tazkirah amalan yang nak pimpin kita, nak bawa kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu istiqamah. Banyak amalan yang Allah sebut, amalan yang nak pimpin kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ini saya mai cakap tentang istiqamah. Istiqamah ni apa? Istiqamah ni berterusan. Benar kita buat tiap-tiap hari. Sama-sama. Walaupun sikit. Payah tak kita nak istiqamah tiap-tiap hari? Payah. Tadi kita mikir. Kita kena bangun solat lek malam. Solat lek malam. Kita kena bangun pukul 3, pukul 4. Masa tu kita apa ni? Ngatuk lah, malah. Orang lain tidur sedap. Tapi kita kena bangun. Mai minta doa pada Allah Subhanahu Taala. Ya payah. Tapi kita nak usaha. InsyaAllah Allah nak akan bantu kita nanti hari akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata Allah sebagai Tuhan, kemudian istiqamah. Apabila sampai masa dekat dengan masa yang nak kembali pada Allah Subhanahu taala, malaikat akan turun mari. Ayat dia kata alla takhafu, menyanyi takut. Nyanyi takut gapo? Kita nyanyi takut benar nak sabar masa ke depan hak kita. Nyanyi takut. Dan wala tahzanu, nyanyi risau. Nyanyi risau benar hak lepas mari. Hak duk atas dunia lepas mari tak kena sedih. Dan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah sebab Allah janji, kata Allah nak beri syurga pada orang beriman dan istiqamah. Saya akan contoh dua orang. Seorang ya sedekah, ya infak sikit lah, 20 baht, 30 baht tiba, ya buat sama-sama tiap-tiap hari. Yang satu orang lagi ya sedekah juga, tiba ya tak istiqamah. Saya nak tanya, orang hak mana terbaik? Orang hak mana? Dua-dua terbaik sebab ya sedekah. Dia pun nak kata Allah suka yang istiqamah. Nabi bersabda, Ahabbul a'man ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah paling cinta iaitu istiqamah, walaupun sikit. Kita tak kena pernah buat banyak. Kalau kita buat banyak lagi juk tengah jalan, tak jadi istiqamah. Kita buat tarikh kita gak. Tak buat sama-sama. Gapo dalam masyarakat kita lah ni berlaku. Kita tengok dalam bulan Ramadan, banyak solat lek malam. Penuh sah. Dalam masjid tu, nak ayat kata penuh. Tiba apabila satu Syawal, rai habis. Gimana ni? Tok Imam tanya badi belah. Malam nampak duk solat lagi.
habis. Ya pergi kerja lah, pergi Bangkok. Ya tak istiqamah dah. Usahalah istiqamah sebab Allah nak tiada syurga orang yang istiqamah. Cara kita nak istiqamah, satu, kita kena ikhlas pada Allah Subhanahu taala. Insya-Allah Allah akan apa ni? Kalau kita niat kerana manusia, apabila manusia tak ada situ, kita tak buat sebab manusia tak ada. Jadi kalau kita ikhlas pada Allah Subhanahu taala, Allah sentiasa ada semua. Dan kita buat semua sebab Allah ada semua. Yang kedua, kita kena buat qala Allah dan qala Rasul. Kena buat turut perintah Allah Subhanahu taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah akan bantu kita. Simpulan, pertama kita kena kita istiqamah ni yang nak buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala tu dekat. Dan Allah nak akan bantu kita nanti akhirat ini nanti. Kedua, kita istiqamah ni yang nak boleh kita mati dalam keadaan yang molek, yang baik, iaitu husnul khatimah. Mati hak baik, hak comel dah. Mati dalam keadaan kita duk solat, duk zikir pada Allah Subhanahu taala. Sekarang ni saja pada saya, benda yang baik mai pada Allah Subhanahu taala, yang buruk mai hawa nafsu saya. Boleh tanya soalan? Boleh tanya soalan? InsyaAllah. Macam mana cara nak boleh jadi istiqamah? Kita buat amalan yang Allah suruh sama-sama. Macam mana nak boleh buat sama-sama? Usaha. Saya minta doa pada Allah. Tangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.